yang menurunkan hujan dan yang mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang apa yang ada dalam rahim ibu yang mengandung. Dan tiada seseorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok. Sama ada baik ataupun jahat. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah ia akan mati. Masya Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Lagi amat meliputi pengetahuannya. Tuan-puan, komen sikit Masya Allah. Itulah kan, Allah ni Maha mengetahui, tuan-puan. Kalau tengok ayat terakhir, Innallaha alimun khabir. Masya Allah. Ya Allah, kan rasa berdosa pula kan. Kita ni kadang-kadang suka buat macam kita terpaling tahu semua benda. Yang hakikatnya, itulah, di hati ini hanya Tuhan yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Di hati ini ku rindu padamu. Masya Allah. Okay. Baik tuan-tuan, sebab itulah bila cakap pasal Al-Quran ni, jujur, saya cakap terus terang. Mungkin orang cakap, Ustazah, ajarlah tadabbur, ajarlah taranum, ajarlah qiraat, ajarlah semua. Dengan ni, saya bukan terpaling tahu semua benda. Saya cakap terus terang, daripada umur saya 12 tahun mengajar Al-Quran orang dewasa. Umur saya 12 tahun. Jadi kalau tanya saya bukan tak ada langsung knowledge tentang taranum, knowledge tentang qiraat, tadabbur tu adalah sikit-sikit, tapi bukan ahlinya. Bukan terlalu mahir. Boleh sikit-sikit tuan-puan. Tapi kalau tanya saya ahli yang mengajarkan Quran. Sebab pengalaman tu berkurun lama, bertahun-tahun. Tuan lama tuan-puan. Okay, so memang saya punya part, saya berazam dah tuan-puan. Sebelum saya meninggal, saya nak bantu jutaan umat Islam boleh habis baca Quran. Boleh baca Quran. Khatam tak khatam tu cerita belakang lah tuan-puan. Tapi kalau boleh, baca Quran. Kenal. Bukan hafal semata-mata. Hafal ni biar hafal yang betul. Hafal cerita pasal surah Al-Fatihah. Berapa ramai orang yang memang hafal bukan belajar. Siapa yang memang auto hafal? Tak pernah belajar pun auto hafal. Sebab banyak kali dengar. Itu yang kita jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampai tuan-tuan tak sedar yang kita tertukar huruf. Sama juga dengan 3 kul. Surah paling pendek. Bukanlah paling pendek. Surah yang kerap orang baca dalam solat. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Bukan qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Jagalah. Ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Contoh. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Gitu. Okey? Dapat tak tuan-tuan sesuatu? Ni kalau awak surah Al-Fatihah awak auto hafal, tak pernah pergi baca, pergi belajar. Saya cakap terus terang, pergi belajar. Kalau 30 juzuk ni awak tak boleh baca, baca dulu surah Fatihah. Okey? Belajar kena berguru. Of course. Mana boleh tak berguru? Okey? Memahami intisari ayat tu lebih baik. Betul. Saya tak nafi. Tuan-tuan pergi belajar Quran ni. Kalau nak tak boleh baca Quran, datang kat kami. Datang kat kami tuan-tuan. Kami punya core mengajarkan Quran. Tapi kita ada je. Apa yang kata kelas-kelas macam tadabbur tu ada. Tapi tak, bukan kami lah yang mengajar sangat. Macam tu lah. Okey? Dah. Boleh tak tuan-tuan? Hari ni siapa yang rasa best boleh baca Quran? Siapa rasa seronok boleh melekat, duduk daripada pukul 11, pukul 5 pagi sampai 11 pagi tuan-tuan. Siapa rasa seronok baca Quran? Komen seronok. Masya Allah. Ustazah hari ni dari 4.30 pagi. Tahu tak apa? Ni, siapa yang nak bagi kekuatan macam ni tuan-tuan? Kalau ikut saya pagi-pagi ni waktu saya morning sickness. Tapi entahlah, kalau dengan Quran tu aku tak tahulah. Semuanya macam elok je. Kalau saya menangis tu menangis je lah. Nak kata macam mana kan? Lepas tu dia dah okey dah. Okay? Tak tahu nak kata tuan-puan. Kursi ni pun macam entahlah elok je. Ustaz sampai kata nak beli kursi yang lagi selesa ke? Entah, saya tak tahu nak cakap. Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tak, apa yang ada je. Tu pun dah syukur dah.